Dulu nak pergi haji, orang simpan sampai 200 gram emas. Hari ini 100 gram pun dah cukup untuk 2 orang. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Emas bukan sekadar harta, ia alat perancangan ibadah. Simpan konsisten, nilainya terjaga, impian haji jadi lebih dekat. Masalah ramai tunggu duit cukup, tapi duit asyik bocor belanja. Akhirnya niat haji tinggal niat bertahun-tahun. Solusinya mudah. Mula simpan emas sekarang. Tak perlu banyak, sikit tapi konsisten. Lama-lama cukup untuk diri dan keluarga. Yang mula awal, bila nama naik, mereka tenang. Yang tangguh, masa haji tiba, simpanan tak ada. Kalau dah sedar, jangan tunggu. Ambil satu langkah hari ini. Ingat, pesan mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafie. Orang berjaya bukan yang paling tahu, tapi yang paling cepat bertindak. Jumpa anda di puncak nanti. Okey, baik tuan-puan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja rujuk pin video saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.